Assalamualaikum. Okey, tadi Umi dah berjaya repair yang warna purple, IMF yang purple. Yang ni masalah dia, dia tak mau panas. Okey, wap tak keluar. Umi dah try tarik pun dia tak okey juga. Okey, so Umi rasa Umi suspect dia punya masalah pump jugalah. So first you all kena keluarkan ni dulu. Okey, keluarkan ni dulu. Lepas tu okey, dekat bawah ni, okey, bawah ni dia ada 8 skru tau. All buka 8 skru ni buka. Jom kita buka, doakan Umi boleh buat ya. Skru Umi dah buka. So inilah kedudukan dia macam ni. So Umi rasa masalah pump. Jom kita buka pump ni. So kita tanggal ni. First kena keluarkan ni dulu. Okey. First kita kena keluarkan ni dululah. Okey. Dia ada macam satu cangkuk dekat sini Buat Umi nak tekan tak. Dia ada lock satu sini tau. Okey. Nampak? Ni dia punya lock. So yang ni pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia kalau yang hitam ni dia punya lock dia dekat atas tau. Sebab dia masuk macam ni. Tapi yang ni dia punya lock dia dekat bawah tau. So you all kena ni dia dekat bawah ni You all kena rasa ada satu lock dekat bawah. Okay. Umi terpaksa guna yang ni. Ni tekan dekat bawah ni. Okay. You boleh tanggal. Sebab you all nampak tak? Okay. Yang ni dia macam ni tau. Ni masuk sini. Dia punya ni dekat atas. So lock dia dekat sini lah. Okay. Yang merah ni dia punya lock dia dekat bawah. Nampak ni? Dia dekat bawah. Okay. You all boleh nampak tu? Lock dia dekat bawah. Sebab itu yang merah dia masuk macam ni. Yang merah, yang ini dekat atas. Okey. Jadi lock yang bentuk macam ni di bawah. Okey. So sekarang ni jom kita cabut dia punya pump. Okey. So sebab ni sejak ni besarkan skrin ya. Okay, Umi try buka skru dululah. Senang sikit kan tuan. Umi try buka dulu skru 3 ni Bila buka tu senang sikit kat ni kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada skru kat sini. Okay. Ni dia punya atas tu Di atas ni ada. So kita cabut lah ni Ni cabut kuat-kuat. Tak tarik ni payah ni. Sebab kita tak pernah buka kan, dia ketah je. Sebenarnya dia masuk je. So tarik Umi nak minta tolong husband Umi tanggalkan lah. Ketat sangat. Tanggal dah. Umi tarik. Okey, yang ni kita tengok. Nampak tak ni? Model. Dia sama. Yang ni JPC 3. Sama juga. Yang asal di ori dia ni Umi beli yang ni 35 je. 35 ke 30 macam tu lah. Nanti Umi bagi link So sekarang ni kita buka ni getah ni. Tanggalkan je getah ni Okey. Okey, dah tanggal. Ni pun kita tanggalkan lah ni. Dia getah je. Okey. So Umi tak pernah buat kan. Bismillahirrahmanirrahim. So ni kita cabut. Dia rupanya memang mungkin orang test kot. Memang bila kita buka jangan terkejut yang macam tadi pun dia ada air pak. Dia ada air. Okey. So you all masukkan balik Masukkan balik getah ni. Ni pun sama ya. Masukkan je balik. Okey. Dia tekan je bagi dia lepas ni Tapi kena masuk ke dalam tu Bagi lepas Okey, nampak. So you all kena tolak betul-betul dekat lock tu dekat situ Okey, nampak tak? Dekat sini pastikan tulisan ni menghadap ke kita Okey, lepas tu dekat sini dia ada lock tau. Nampak ni? Nampak ni? Kita dekat sini dia payah sikit nak masuk. Okey, masukkan lock dia. Kat sini pun dia nampak tak tu? Dia ada lock. Ni. Mana yang lama? Okey, ni. Okey, ni yang lama. Masa you all masuk, dia punya getah ni, rubber ni ni yang hitam ni, pastikan kena masuk dekat sini ke sini. Dan sini kat sini. Dia belah kiri ni payah sikit nak masuk. Okey. Bila you all dah macam ni, okey, you all sama ada nak pasang dulu pun boleh. Pastikan ni tulisan dia ngadap kita ataupun you all nak
Kalau Umi suka masukkan ni dulu lagi senang. Okey, kita masukkan ni Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rapat serapat yang boleh Okey. Dah rapat dah tu kan. Okey, yang ni pun sama, masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak kuat-kuat Lagi rapat Okey, nampak? Dah masuk kan? Dah rapat ni, pastikan rapat betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Okey, you all boleh letaklah balik Ni kita masuk balik. Ni dekat sini ni. Kita letaklah balik. Okey, ni dah masuk kat sini kan? Nampak tak dekat lubang dia tu? So, you all letaklah ni. Ni tadi. Dan letak skru kita skru. Okey. Nak untuk repair mahal. Tadi Umi lupa nak bagi tahu you all. Kalau misalnya ni, you all cabut ni tau. Cabut ni. Ada wire hitam ni. Nampak tak wire hitam ni? You all boleh pump. You all boleh guna picakari. Buatlah dalam 5 minit. Kita akan terasa angin keluar kat sini. Okay. Kalau tak boleh, sebab tadi Umi dah try, tak boleh juga. Tu yang Umi tukar pump. Okay. So sekarang ni jom kita pasang balik lah. Okay, dah ni kita masukkan lah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim ni. Dia lalu saluran ni ni nampak ni. Dekat sini ni. Okey. Ini kat atas, masuk je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sudah. Yang ni bentuk yang ni nampak ni, dia dekat bawah. Okey, ni di atas. Ni yang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia akan ada bunyi klik. Okey, yang ni you all jangan lupa masukkan, sebab dia tak nak ada gesiran tau. Masukkan Okey. Okey, bismillah. Dan kita boleh pasang lah balik ni. Okey, bila dah siap, ni cover jangan lupa letak. Ni kan ada lubang-lubang tu, maksud dia dekat sini lah ni. Okey, letak macam ni. Dekat sini. Yang ni ada tempat sikit letak kan, dekat sini. Letak sini Yang ni dekat sini. Okey. Ni dekat sini. Nampak tu? Okey. Okey, siap dah. Okey. Kemudian bolehlah masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni masukkan. Dan kita boleh skru lah. Okey. Kita skru balik bawah. 8 skru ni. Kita masukkan balik lah. 8. Dah siap. Okey, jom kita pasang. Kita pasang balik. So, kita pasang. Kita pasang balik lah. Jom nanti kita test. Okey, kita try test ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini takut. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Doakan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia take time sikit kan. Tunggu sampai dia bunyi tik-tik Okey. Dia dah okey. Kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Banyaknya. Tengok Tadi kedut kedutkan balik. Okey. Adam, janganlah. Adam. Lah. Ada pengacau. Sana. Tengok ni. Kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? So, dah tengok asap banyak keluar. Okey. Jom Umi nak ajar cara cuci nak buang-buang gam dekat iron Jom Umi ajar pula. You all gosok dengan berus gigi nampak dah. Dekat lubang-lubang tu mana tak ambil tangan, you all gosok dengan gigi. Dengan gigi. Dengan berus gigi. Okey. Lepas tu you all ambil tisu. Okey. Apa ni? Baik-baik kena tangan tisu tu biar ni lebih sikit lah kan. Kita nak lap lilin-lilin ni. Nanti jangan terus gosok kat kain biar lilin tu tanggal. Nampak tu kat lubang-lubang tu ada lagi tu. Gosok berus gigi berus gigi dan tisu. Okey. Bersihkan sampai bersih lah apa ni.
Sekejap Umi nak ambil tisu lagi. Tisu kena tebal. Kalau tidak bahaya. Bahaya tangan. Oh, Allahu Akbar. Terpicit. Kalau kena muka Umi.